Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ini. Sekarang saya berada di Bandar Kuching, Sarawak. InsyaAllah kita ada kat sini beberapa hari dan kita nak tengoklah kawasan-kawasan Kuching dan terdekat. Pagi ni saya saja pilih pagi Ahad ni kita mai ke Medan Niaga Satok ataupun panggil Tamung Satok lah, yang mana pasar pagi. Katanya mula pada malam tadi lagi, Sabtu malam dan Ahad pagi. Banyak ni satu blok. Kita nampak ni satu blok. Dia ada banyak blok C, B, dan belakang ni mungkin A. Jual macam-macam jenis lah. Jadi jom kita tengok sikit. Kuih-kuih di waktu pagi ni, celorot. Macam mana ni celorot ni? Lemang hijau. Lemang pandan. Lemang pandan. Ini apa ni? Nanti kerupis. Kerupis. Nasi lemak. Tu, nasi lemak bungkus macam tu. Plastik. Makan tu. Ni kita dapat rasa satu. Kalau kat Sarawak lemang cicah apa, rendang juga? Rendang boleh. Macam tu lah. Serunding boleh. Rendang boleh. Kuah kacang boleh. Kuah kacang boleh. Terima kasih banyak ah. Lagu raya awal lepas raya besar dah lagu raya. Ni ketupat ni, first time tengok ni. Ketupat tambah rendang ayam, tambah kuah sate, kuah kacang RM10. Dia yang putih-putih tu apa kat luar bang? Yang putih tu? Santan. Oh, santan dia. Back to back ah. Ni lemak santan. Lemak santan tu, macam tu. Dan macam biasa, kek lapis Sarawak. Oreo, pistachio, Sri Kenyalang, Fantasia, walnut, kuih putih pun ada. Lapis cheese, butterscotch, masam manis. Kita sampel sikit. Popular katanya masam manis. Ambil je. Ini sisik ikan. Sisik ikan? Sisik ikan. Ush, nama lah. Nama ini kek dia. Oh, kek sisik ikan. Ya, kek orang lama jugalah tu. Oh, kek orang lama. Sekotak RM10. Ya, tengah nak pilih. Yang kenyalang tadi mana? Oh, ni. Kenyalang. Kenyalang buah prun. Buah prun. Ya. Kenyalang buah prun. So, ni gula apung. Saya beli gula apung lah satu. Gula apung satu. Ni banyak lagi ni perisa sini. Matahari, Holik, Red Velvet. Ada gula apung ni banyak ni. Ni yang jenis granules, ni yang jenis macam ni. Satu bekas ni rupanya macam tu buah apung. Ni berapa satu? Yang ni 7. Ni 7. Ya, ni 5. Ni 5 kecil sikit. Ni apa? Sirap. Ya. Ni yang balang besar sikit. Ni sekilo. Sekilo. Ya. Ni telur masin. Ni mi ni macam-macam ada. Ni ada mi kampua yang moden sikit. Ni mi kampua Sarawak. Cili lemon ni ya. Cili lemon. Ni daging. Ya. Ni ayam. Yang ni mi kampua macam ni. Tapi saya beli satu lah. Mana yang ni? Ya, tengok je. Ni. Yang ni perisa daging. Perisa daging mi kolok. Okey. Harga telur RM1.3 sebiji, RM1.4 sebiji, RM15 sepapan, RM17 sepapan, RM19 sepapan. Saya perasan bawang kat sini bersih betul. Daripada macam buang dah kulit-kulit kat depan tu. Lepas tu ni bawang putih siap dah kupas dah. Tengok ni pun dah kupas dah. Bawang besar ni pun dah kupas. Lada Sarawak. Lada Sarawak sebalang ni RM28. Gula apung lagi. Ni mi kolok, laksa Sarawak. Saguk dalat. Dulu zaman sekolah belajar how dalat got its name. Ada cerpen. Pusuk salai. Pusuk ni apa? Ikan bilis ke? Udang salai. Ikan masin, ikan kering. Ikan apa? Ni kucing di Kuching.
madu. Ni buah apa Apa? Kristal madu lah. Ya. Nama buah dia. Oh. Ingat jenis dia kristal madu. Ni nama dia buah engkala. Saya baru tanya tadi. Tak pernah tengok. Tak tahu buat masak apa ni. Lada. Lada hidup. Buah pinang. Siapa dia beli ni? Nampak macam sama tapi lain. Ini halia. Ini cekur. Ini kunyit. Ini temu pauh. Oh, jangan silap beli. Ini pinang. RM5 setompok. Oh, tengok kacang tanah yang bertanah gini. Kacang RM5. Oh, ni ada lagi. Satu keladi Betawi. Keladi Betawi. Ini kalibang yang purple, Kalibang. orange dan yang putih. Oh, orang masak macam mana biasa? Rebus ya? Rebus saja. Ya. Oh. Ada orang yang bikin yang orange ni, dia Ha. bikin itu kuah mi Jawa. Mi Jawa. Betul kuah. Ya, kuah mi Jawa. Semua RM5. Ya. Kau tengok ni umbut kelapa sawit ni. Mungkin orang buat ulam ke apa. Oh, ini buluh. Buat ni kot, manok pansuh kot. Ni letang ni apa nama tu? Ni umbut apung. Tu tebu RM5 seikat. Bisa. Bisa. Kepayang. Dia makan mabuk dibuang sayang. Manuk. Sampai bahagian makanan laut lah. Ni udang RM34 sekilo, 28, 30. Hitam RM16, RM22, RM18. Suara khabar lain sikit lah. Suara Sarawak, Mingguan Sarawak, Sunday Post, Utusan Borneo. Ni bahasa Iban pada ni. Sempama Jaku Iban. Anak pokok ni usang limau. Ni tiang. Elok tiang ni duk 2 ekor. Anak-anak telur puyuh 42 biji RM10. Anak pokok congkok 6. Ada juga ni lah, congkok 6. Tahu cilongan, ciku, markisa, kalak, tarap. Buah tarap ni di Borneo terkenal. Durian sangking. Durian udang merah. Pokok dia ni. Montong. Kim Hong, tak pernah dengar lah. Kim Hong. Jambu. Nu sana blok C, blok B. Lepas tu tak tahulah apa blok sana. Yang ni blok E, tengah renovate. Macam Medan Selera lah. Ni blok E. Dan situ ada Kubah Ria. Tak tahulah apa dia. Jom pergi tengok Sat. Ush, banyak pula dawai sini. Ush, set baik ke. Ni PE kot, pencawang elektrik. Dia kalau di Sarawak ni dia tak bawah TNB lah. Dia bawah Sarawak Energy Berhad SEB. Ni dia punya peralatan-peralatan dia. Tarif pun lain lah daripada Semenanjung. Dan dia pun banyak hydro. Jadi apa, CO2 emission per kilowatt hour dia rendah lah berbanding dengan Semenanjung. Jambatan Gantung Satok. Jambatan Gantung Satok dibuka tahun 26. Tujuan utama menghubungkan saluran pipe. Oh, mana pipe nya? Ke dulu kot. Tujuan utama mentasi Sungai Sarawak supaya bekalan air boleh sampai ke Sarawak. Ia mempunyai laluan berjalan kaki dan kenderaan ringan. Ditutup pada 92, runtuh pada 2004. Kemudian digunakan khas bagi sekarang dah khas pejalan kaki menyeberangi Sungai Satok
dan bukan lagi digunakan untuk kenderaan ringan atau selalu sampai 213 meter, kelebaran 3 meter. Ada buaya. Oh, ni LED ni menyala agaknya malam-malam. Awas, berhati-hati, ada buaya. Jangan disangka yang tenang, tiada buaya. Ui, risaulah aku, dia lenggak. Orang cadang saya untuk mai ke ni Mams Laksa, untuk makan laksa Sarawak lah. Dia duduk belakang Majmuk Mall ni. Majmuk Mall belakang dengan Museum Borneo lah. Museum Borneo boleh nampak dari sana. Jom kita try sikit apa makanan-makanan yang ada. Mams Cafe. Tak tahulah apa yang special. Laksa lah. Laksa kosong, pataya biasa. Pataya? Ambal. Ambal ni apa? Sambal kan? Ekstra. Nasi goreng. Silmak. Nasi goreng. Nasi aruk. Oh, kembung masin. Turbuk masin. Mi kolok. Tak apa, kita laksa dulu hari ni. Tu dia dah sampai laksa Sarawak kita. Ni biasa RM10. Kopi C dan apa sambal adalah. Jom masak sikit. Okey, tengah hari ni saya ada urusan. Kita tengok petang atau malam ni pula kita nak jalan pergi mana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersiaran. Saya ada dekat waterfront, tempat lepak yang terkenal lah dekat Kuching ni. Depan saya ni sungai Kuching, sungai Sarawak, dan ada beberapa bangunan. Ni yang paling ikonik, dia punya Dewan Undangan Negeri lah, Sarawak. Ini dataran Ibu Pertiwi. Ada tiang bendera Sarawak, katanya tertinggi di Malaysia dan tertinggi di Asia Tenggara, South East Asia. Belah sini ada Astana, iaitu kediaman rasmi. Awas danger, ada buaya kat sini, kena jaga-jagalah. Okey, jambatan ni nama dia Jambatan Darul Hana tau, yang mana saya nak gunakan ni untuk cerita sejarah sikit. Sarawak ni dulu di bawah Kesultanan Brunei lah, semua utara Borneo, Pulau Borneo. Bahkan perkataan Borneo tu adalah derivatif daripada Brunei lah. Ada seorang ni yang bernama James Brooke. Dia dapat, orang kata ni istilah textbook lah, apa ni, menewaskan pemberontakan yang berlaku. Maka dia anugerahkan lah daripada Tanjung Datu tu, hujung tajam Sarawak ujung tu, sampai ke Kuching ni adalah daerah dia, yang mana nanti lama dia berkembang sampailah ke apa ni, Limbang sana kan. Tapi yang tu cerita baru, 17 hujung 17 kan. Yang mana Raja Putih Sarawak ada 3 orang. Pertama James Brooke. James Brooke ni yang mengasaskan lah, dia lah yang dengan Sultan Brunei dulu tu. Lepas tu anak menakan dia, nephew Charles Brooke sambung. Dia raja kedua lah, yang terkenal, yang kahwin dengan apa ni, Margaret. Sebab tu ada Margarita, lupa beritahu. Depan tu ada Fort Margarita, sebenar nama isteri Charles Brooke ni. Dan Charles Brooke ada anak Charles Viner Brooke. Dia adalah raja ketiga dan terakhir lah untuk Sarawak. Dan lepas tu dia serah kepada British, jadi Crown Colony. Jadi tapi itu baru-barulah. Sebelum tu ada lagi satu fasa, iaitu Kesultanan Sarawak. Menarik Kesultanan ni sebab dia ada seorang je Sultan. Dia lah mengasaskan, dan bila Sultan dimangkat, habislah, tak ada lah kerajaan. Yang mana kerajaan tu disebut Kerajaan Sarawak Darul Hana. Ni jambatan ni, Jambatan Darul Hana. Waktu Sultan Brunei mangkat, kemudian anak sulung Sultan Brunei yang mangkat tu nak diangkat menjadi Sultan. Seorang ni, Raja Tengah ni, dia anak tengah-tengah, tak tahulah kedua ke ketiga ke kan, dia tak bersetuju.
pendek cerita, dia ni Raja Tengah ni dia beri kawasan apa di belasan tubung. Hang buatlah kerajaan. Dia pun buatlah kerajaan Sarawak tu. Dan bila dia dah habis, dah mangkat, lama tu tak 40 tahun lebih juga. Bila dah habis tu, habislah, dah tak ada keperluan dah kerajaan tu. Tahun 63 kita Melaya, Sabah, Sarawak, Singapura sama-sama menubuhkan Malaysia. Kemudian dulu perasan tak bendera dia ialah bendera yang salib tu. Lepas tu ada bendera macam Czech Republic, macam Czech Republic dia, Sabah dan Sarawak ada satu fasa. Kemudian lepas pada tu ada something jadi Sarawak yang hari ni lah, yang bendera jalur kuning, merah, hitam tu. Ada power solar ni. Lampu dia, ini bateri ni. Oh ni bateri. Let's see. 12 volt 1000 Ah 2 biji. Okey. Terima kasih. Okey, kita masuk ke Plaza Merdeka. Tak jauh pada situ ada satu shopping mall. Memang saya nak makan lama dah tempat ni. Sugar Bun, kebanggaan orang Borneo, produk Borneo. Saya tahu dah ada cawangan di belah KL, tapi dah mai tempat dia kan, boleh makan lah. Nampak tengok, bukan Tabasco, Sabasco, Sabahnya. Okey, sampai dah makanan. Ayam 2 ketui. Dia ada 3 jenis tau, tapi saya tak rasa saya pilih ayam pun tadi. Roasted ke hot and spicy ke, so tak tahulah ayam apa. Dia bagi acar, dia bagi pickle lah, acar. Ni nasi khas dia, made in Borneo since berapa tu tak nampak, 1979. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ini. Sekarang saya nak bawa ke destinasi seterusnya di Kuching ni. Terkenal, ramai orang suggest kat saya, iaitu Borneo Cultures Museum. Ni museum dia. Okey, dah beli tiket lah. Lupa pula, kita ni memang Malaysian tapi kita non Sarawakian. Yang RM10 tu adalah untuk Sarawakian lah. Non Sarawakian RM20. Lagu ratapan Melanau, kalau boleh dengar. Baruk nama dia. Baruk rumah utama ialah ikon bagi masyarakat Bidayuh. Ia merupakan tempat tengkorak dikumpulkan semasa berlakunya konflik dalaman antara etnik. Kebanyakan baruk dibina tinggi kerana asalnya berfungsi sebagai kubu. Baruk tu
tengkorak. Upacara menyambut tengkorak. Tengkorak manusia diperoleh daripada perang. Tengkorak ini telah disimpan oleh komuniti setempat berdekad lamanya. Kini masyarakat Bidayuh di Sarawak dan Kalimantan melakukan upacara tahunan menyambut tengkorak secara bergila-gila di dalam baruk. Ini menguatkan lagi ikatan damai merentasi sempadan di antara komuniti Bidayuh. Ini menarik, Book of Common Prayer Church of England tahun 1857. Dia gunakan tulisan Jawi lah, sebab Jawi script was in common use, digunakan until Europeans memperkenalkan tulisan Rumi lah di Sarawak. Saya zoom sikit, try baca. Kitab sembahyang yang dipakai dalam majlis orang Kristian dan adat membahagi sakramen. Sakramen ni yang roti tu kot rasanya. Dan lain-lain rukun dan adat-adat dalam gereja menurut adat-adat gereja negeri England dan Ireland, Church of England lah. Dengan cara dan adat-adat membuat dan mengaturkan dan mengkuduskan bishop-bishop, padri-padri dan tak tahulah, tahun 1857. Ni yang Pengira Muda Hashim. Hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam 1257 tahun kepada tahun tak tahu apa benda 30 hari bulan Rejab kepada hari Arba', hari Arba' 4 hari Rabu lah. Jam pukul 12, ada jam dah time tu. Maka dewasa itu lah duli Pangeran Muda Hashim Ibn al-Marhum Sultan Muhammad, tak tahu Sultan Muhammad apa ni, Katrul Alam, pelik sikit, membuat surat perjanjian yang keterangan surat dengan kenyataannya surat putih, putih hati. Putih hati dan hening. Sedih ni, putih hati ke seronok. Putih hati itu putih mata kan. Putih hati dan hening lagi jernih. Tone James Brooke. James Brooke ada tone ni. Tone, tengok yang bayang, yang tangan bayang saya. Esquire, apa dia Esquire? Perintah di dalam negeri Sarawak serta dengan segala takluknya dan segala hasilnya. Adanya. Maka ialah yang menjaga satu, tak tahulah apa benda ni, lambat sikit baca. Ni yang surat Sultan sendiri. Tu nampak. Cap Sultan Omar Ali Saifuddin, Sultan Brunei. Macam tu lah kepala surat dulu. Tahun berapa ni? Tahun 43 kepala surat tu. Syat. Ni ada pintu ni. Ini alamat pintu Tamalong, raja yang memegang perintah di dalam negeri, tak tahu, yang memeliarkan sekalian dagang. Negeri Tinjar yang memelihara sekalian dagang. Sempua, lama tak main. 55 tolak 31, pinjam 5 tolak 31, pinjam 5 tolak 1. 55 tolak 31 24, tambah 5 29,
tambah 150, 179, tolak 27, 20, 20. Macam nak tolak 27 ha? Tolak 27, 7 macam mana? 7 27 lah. 2, 5, 6, 7, 152. Tambah tolak je reti. Darat bahagi tak tahulah macam mana. Ni sambutan 100 tahun centenary, 100 tahun pemerintahan Raja Putih. Start James Brooke, lepas tu Charles Brooke. Charles Brooke lama 40 tahun. Lepas tu anak dia Viner Brooke. Tahun 41 orang. Tahun 42 Jepun mai. Ni saya dah cerita sebelum ni kan, perubahan bendera Sabah Sarawak yang saya kata ada yang macam satu part tu macam Czech Republic punya bendera. 1841 James Brooke. Ni mungkin bendera England lah. Apa? St. George punya cross. Kalau yang ni kuning, merah dengan biru. Ni kuning, merah dengan hitam. 46. Apa yang berlaku tahun 46 ah? Oh, 46 bila dah serah semula pada British. 41, 42 Jepun mai. Raj of Sarawak lah ni, Raja Putih. Bila 46 serah pada British jadi crown koloni, dah ada crown kat situ. Sampai 73 Malaysia tahun 63, 10 tahun pakai bendera ni. Tahun 73 sampai 88 bendera ni. Sabah dia flip macam tu kan. Lepas tu bila 88 sampai sekarang adalah bendera ni. Okey. Ni tempat kapul lah, literally a kapul lah sebab penuh dengan ayam. Kapul. Okey, sekarang hujan lah, saya cakap cepat-cepat sikit. Saya ada di Kampung Boyan. Ada orang panggil Kampung Boyan, ada orang kata Kampung Gresik, saya pun tak pasti. Tapi dia dekat dengan Port Dun belakang tu kan, dengan Fort Margarita, turun bukit sikit sampai kat kawasan kampung ni lah. Ada medan selera, ada rumah-rumah kampung, dan ada banyak kedai lah. Kedai kek lah, ni lori lalu Mira Cake House. Memang tahu-tahu kita nak pergi. Ada kedai ikan terubuk lah, apalah. Jadi kita nak tengok lah apa yang boleh kita beli, makan, rasa dan bawa balik. Jom. Yang ni yang lokal dari Sarawak. Yang sana murah sikit daripada Myanmar. Ni telur ikan tubuh mesin. Oh, cerah tak nampak. Ni RM80, RM60. Ikut grade. Ni grade A, grade B. Grade tu warna ke macam mana? Ini laut. Ni laut. Oh. Ni AA lagi tinggi, 120. Kita main makan di ni Barok, depan medan selera apa nama, Boyan, Kampung Boyan. Ada tulis mi kolok, kita pun main lah, kita nak rasa kan. Okey, mi kolok kita dah sampai. Saya pun tak pernah makan mi kolok ni, tak tahu apa yang kita nak expect. Dia sampai dengan ada sos dia ni, ada daging-daging mi tu, dan ni sup dia. Dia nampak ada garlic, bawang putih. Ni bawang putih goreng ni, yang masak. Ni suasana syok jalan kampung ni, Kampung Boyan. Orang tak ada. Ni apa, tengok perhiasan ni, dia macam-macam. Tapi kalau zoom tu duit sebenarnya 20 sen. Ini RM100.
kucing di Kuching. Okey, kita perlahan-lahan meninggalkan sana. Bukan perlahan-lahan lah, melaju-laju meninggalkan. Kita nak pergi balik ke seberang selatan sana. Terima kasih. Okey. Nah. Yang ada yang betul saya. Tak bang. Tu, bateri. Oh, ya ada inverter. Abang tengok sikit solar dia. Atas ada solar panel. Ni ada inverter touch fine. Ni bateri. Dah gerak dari Kampung Boyan. Saya mai ke Tugu Kuching. Ni punya tugu tu. Ni duk cari ikan. Ni duk kelai. Nampak kat seberang sana tu ada gerbang seni bina Cina, Harmony Lane. Lepas tu mai kat tengah ni Colonial, orang putih punya. Mai ke seberang sini sampai ke Jalan India. Ada Masjid India semualah kat sini. Ada bumbung ni. Kalau masuk keluar daripada mall ni, mall Waterfront, bukan salah, Plaza Merdeka Mall, boleh terus sampai kat sini lah. Tengok rumah yang atas tu, menarik sampai dia lindung dengan jaring tu. Seni bina lama. Bawah ni depa jual banyak tu baju batik ni. Batik Sarawak design tapi kain poli cotton. Kita mau kain cotton 100% syok sikit. Banyak yang poli cotton. Mungkin ni yang kawan saya sebut, dia orang Sarawak, dia kata dalam jalan Masjid India ni atau dalam jalan India ni ada Masjid India. Saya dah tanya dah, betul ya, menarik ni. Tengok ni jalan-jalan ni banyak kedai-kedai India Muslim lah, pakaian banyak kat sini. Ni ada lorong masuk ke masjid. Ni. Oh, ni masjid dia. Oh, duduk celah-celah ni. Saya tak nampak dalam page saya angkat ni. Tengok. Guna lagi ke tak? Okey, nampak dah. Ni ada pintu lain. Menarik kan? Ni celah pintu ni. Oh, ni masjidnya. Okey, faham. Jalan Gambir. Oh, ni masjid baru. Ush, atas tu lawa. Ni masjid lama. Celah macam ni rupanya. Bismillah. Masjid India Kuching. Oh, tadi kita kat celah sana. Ni ada pagar ni, pergi mana? Oh, ni atas. Oh, ni atas lah. Macam masjid dekat Stuttgart, Masjid Tabligh Bangladesh kat Stuttgart. Lembaga Amanah Khairat Masjid Bandar Kuching, Jalan Gambir. Menarik. India. Charles Brooke, second Raja Sarawak. Anak menakan James Brooke, bapa Vaina Brooke. Lahir 3 Jun 1829. Masuk dalam Perkhidmatan Awam Sarawak pada 21 Julai 1852. Diisytiharkan menjadi raja pada 3 Ogos 18 mana hilang. Meninggal pada 17 hari bulan Mei 1917. Ini saya rasa mewakili masyarakat Melayu sebab kat tepi ni ada tulisan Jawi.
Sri Paduka Duli Yang Maha Mulia Tuan Raja Secaspruk Raja Sarawak yang kedua, diperanakkan pada 3 hari bulan Jun Sanah tahun 1829 Hijrah. 1829. Oh, ni bukan hijrah kawan. Ni Sanah ha ni. Silap. Setahun 1829. Ini di masa depan kalau hijrah. Telah memangku pekerjaan negeri Sarawak pada 21 hari bulan Julai Sanah 1852. Bergelar menjadi raja pada 3 hari bulan Ogos Sanah 1868. Telah mangkat pada 17 hari bulan Mei Sanah 1917. Ini tulisan ataupun bahasa, saya rasa lah, saya tak tahu, bahasa Iban. Charles Brooke, Raja Sarawak Tika II. Adai 3 hari bulan 6 tahun 1829. Terubah datai Kamenua tu 21 hari bulan 7. Mungkin saya baca salah lah, baik saya tak payah baca. Lagi salah pula baca. Ni mungkin masyarakat Iban. Oh ni lambang Kingdom of Sarawak. Dum Spiro. Tak ingat apa maksud dia, pernah baca lah. Okey, sekarang pukul 8.30 malam. Katanya setiap 8.30 dan 9.30 malam ni depan Dun ada persembahan air. Saksikanlah sebelum kita balik KL esok.